Assalamualaikum. Korang turun je bawah ni. Bawah ni memang dapat lagi murah. Untuk kicir-kicir macam ni dia dalam 300, 500. Yang ni 700. Okay, morning guys. So hari ni kita orang last day dekat Kazakhstan. Dan kita orang nak pergi beli souvenir. Lepas tu jalan-jalan dekat bandar Almaty sekejap sebelum gerak balik ke airport. So nanti I tunjuk dekat mana korang boleh beli souvenir yang murah-murah dan cantik-cantik. So kita orang pergi bandar Almaty tu naik yang Dex. Ni kita orang nak buang sampah dulu. Semalam kita orang sampai dalam pukul 10.30 malam macam tu. Lepas tu I memang barai gila, tak sempat nak buat video buang sampah. Kita orang on the way nak pergi ke Green Bazaar. Mostly diorang punya kedai ni buka dalam pukul 9 pagi macam tu. Sebelum balik, kami singgah satu tempat yang wajib bila korang datang ke Almaty, iaitu Green Bazaar. Belah luar ni pun ada juga yang jual-jual. Kau nak tengok dekat dalam pun boleh. So sekarang ni kita tengah cari bank. Nak cocok duit dulu. Kalau korang tak ada idea nak beli apa untuk family kan, korang boleh je beli kacang-kacang campur. Belilah sekilo ke 2 kilo ke. Diorang punya pasar ni, Allah, bersih gila. Bersih gila pasar diorang. Dekat bahagian luar ni banyak jual souvenir. Nanti kita tengok harga dia. Sekarang ni kita orang nak tukar duit som ke tenge dulu. Sebab duit som hari tu banyak gila lebih. Kalau korang macam tak jumpa kedai mana, korang boleh search ni. Lepas tu korang pergi seberang dia je. Aku tak tahu macam nak cakap sebab kita orang random jalan-jalan jumpa. So dekat sini dia tak terima som untuk ditukar. So kita orang cocok je duit guna Wise. So dekat sini Green Bazaar. Kat luar-luar ni banyak je yang jual souvenir. Boleh lah tengok-tengok. Nak beli kopi untuk ayah korang pun boleh. 2,000 tenge je. Untuk kicir-kicir macam ni dia dalam 300, 500. Yang ni 700. So dalam RM2 lebih macam tu je. Fish magnet kat sini pun around tak sampai 1,000 pun. Ada yang 300, ada yang 500. So quite murah jugalah kat luar ni. Ini berapa? 300. This one macam ni 300. Kita ambil dia macam ni. So inilah Green Bazaar. Okay, Green Bazaar dia banyak jual benda ni. Kedai makan pun ada dekat bahagian atas. Dia banyak kafe tu, kedai makan yang tu. Apa khabar? Berat. It's okay. It's okay. You ready? Mano bakhil. Thank you. Korang get ready lah, akan dapat banyak gila free. Dekat sini memang sangat meriah. Ada buah kering, coklat, kacang dan macam-macam barang lokal. Hari terakhir ni memang kita ambil peluang untuk shopping, untuk souvenir sebelum kita balik Malaysia. Lepas dah settle shopping, barulah kita orang akan jalan di sekitar bandar Almaty ni. Ada fresh juice. How are you? I'm fine. Please cheaper for you, Malaysia, ya? Assalamualaikum, Malaysia. Salam. Marhaba. Okey. Sini bahagian daging-daging. Weh, bersih weh, even. Ni tempat basah. Faham tak? Bersih sangat. Dalam kawasan ni. Tak kotor.
tukar ke duit kredit? Untuk pergi dekat level bawah ni, korang pergi dulu dekat bahagian jual daging ni. Lepas tu korang straight je, and then korang akan jumpa dekat bahagian pakaian. Lepas tu korang kena belok kiri dan korang akan nampak eskalator. Lepas tu korang boleh turun dan bolehlah pusing-pusing tanya harga. Selamat bershopping. Bawah ni lagi murah. Tapi dekat atas tu menarik lah, dia punya barang-barang dia. Dia untuk turis lah kat atas Turis tu. tu, kita try tengok dekat bawah ni. Banyak juga jual bija-bija apa semua, korang nampak tak? Kalau korang nak beli buat balik, korang boleh turun bawah ni. Dia macam harga dia lagi murah. Всё по 1800. Banyak lagi gula-gula lain. Yang coklat kazak tadi tu dalam RM830, dalam RM6 lebih. I memang nak beli teh dia tau. Teh dia tu memang sedap gila korang. Tashkenti yang belum minus malam tu. Tashkenti yang kita orang try minus malam tu pun sedap sangat. Dia macam dekat bahagian bawah ni dia banyak lokal lah. Lokal yang datang. Kat bahagian atas tu dia banyak macam turis. Sakit. Pada. How much? 30? 30? How much is it? 30? Okay, kita orang dalam fasa tak tahu nak bagi apa ke orang. Jadi kita orang beli tea 500 gram. So nanti akan repack. Lepas tu kita orang mix semua kacang-kacang ni, and kita orang akan repack bagi orang. Memang lagi senang. Lepas tu this one sedap gila. So total damage berapa? Kat sini saja 100 lebih. Kedai dia saja ya. Hello. Assalamualaikum. Ingat korang turun je bawah ni. Bawah ni memang dapat lagi murah kedai. harga. Macam-macam kedai ada. Kalau korang pandai nego, diorang akan bagi je. So kita orang makan dekat kedai makanan ni. Ni sedap gila. Ni dimsum puder ni kot. Sedap. Nasi ni pun sedap. Korang tengok bas dia guna elektrik macam ni. Dia bukan tram. Lepas kami dah settle shopping dekat Green Bazaar ni, kami terus balik ke Airbnb untuk check out. Dan kita orang tinggalkan luggage dekat lobby Hotel Evergreen ni. Kena bayar dalam RM2,000 tak silap untuk satu luggage. Jadi kita orang balik check out, ambil bag semua. Lepas tu datang balik Green Bazaar nak sambung shopping. Kita orang nak pergi kilang coklat. Korang boleh beli coklat kazak dekat sini. Kilang coklat dia direct terus. Okay, tadi kita salah masuk. Kita masuk office dia. Kedai coklat dia kat hujung ni. Okay, situ pintu masuk dia. Ni office dia. Sini. Ni kan? Kita orang tak jadi beli kat sini sebab terlalu ramai orang dan kita orang kejar-kejar masa. So kita orang beli dalam Green Bazaar je. Harga dia macam dalam Green Bazaar tu mahal sikit je lah daripada sini. Tapi tak nak buang masa, kita beli je lah. Tengok air longkang dorang. Bersih je. Sini dia macam pasar karat. Ada jual perfume.
Bangunan Ascension Cathedral atau nama lain dia Zenkov Cathedral merupakan salah satu bangunan paling ikonik dekat Almaty. Bangunan ni dibina antara tahun 1904 hingga 1907 dan terkenal sebab diperbuat sepenuhnya daripada kayu tanpa menggunakan paku besi. Masa zaman Soviet, bangunan ni pernah ditutup dan digunakan sebagai muzium dan bangunan awam. Tapi lepas Kazakhstan merdeka, gereja ni dibuka semula, lepas tu berfungsi sebagai gereja ortodoks. Sekarang bangunan ni bukan sahaja untuk tempat ibadah tapi juga tarikan pelancong yang terletak di Panfilov Park dan salah satu spot wajib bila singgah dekat Almaty. Sepanjang 8 hari dekat Central Asia, kami sempat lalui macam-macam pengalaman, penuh dengan pemandangan yang cantik dan pengalaman baru. Perjalanan ni berakhir di sini, tapi lepas ni kami sambung pula trip bersama family ke Padang dan Bukit Tinggi. Pada hari sama yang kami fly ke Padang tu, berlaku satu tanah runtuh yang sangat dahsyat dekat Bukit Tinggi. Kalau nak tahu perjalanan kami macam mana, jangan lupa subscribe dan tunggu episod seterusnya.